La la la. La 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 la. Boleh ke buat tu? Boleh. Setakat nak betulkan rantai ni, senang je, Aki. Lama lagi ke, Abang? Ish, sabarlah. Dah nak siap ni. Ara apa tahu? Dari tadi kata dah nak siap, tapi tak siap-siap. Abang tahu ke nak buat? Lebih dari ni abang tahu buat. Ganti tayar pecah. Pedal tak boleh pusing. Semua abang boleh buat. Dah tu belagak. Cepat baiki tu. Apalah abang ni? Siap! Dah boleh naik ke ni? Boleh. Naiklah. Yeay, tak sabarnya. Cepatlah, Ara. Dah naik, Jangan. Rantai basikal tu masih kendur. Tak betul lagi tu. Dah betul lah, Aki. Aris buat. Aris tahulah. Tengok Aris naik. Kan Aki dah cakap. Abang tak ada apa-apa? Sakit sikit je. Perangai kau ni, Aris. Teringat Aki cerita burung hantu dan belalang. Ada cerita? Ada. Nak dengar? Ceritanya macam ni. Pada zaman dahulu... Satu, dua, tiga, empat. Marilah semua goyang, goyang, goyang. 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 Mari semua bergoyang. Sekarang baru aman. Bolehlah aku tidur dengan tenang. Burung hantu. Burung hantu. Siapa pula tu? Akulah, Kancil. Abang. Aku dapat aduan dari penghuni hutan. Jiran-jiran kau, mereka semua tidak selesa dengan kau. Semua binatang kecil yang buat bising akan jadi mangsa kau. Jadi? Kau kena bertimbang rasa, burung hantu. Kita hidup dalam hutan ni bersama-sama. Nak hidup harmoni, aman dan damai. Amboi, belakaknya. La la la. Engkau anak. Apa hal? Shh, diam. Hei, apa hal? Aku kena diam. Hei, burung hantu sedang tidur. Diam.
Biarlah dia tidur. Apa kena-mengena dengan aku? Dia tak suka bising-bising. Nanti terganggu tidur dia. Dia naik marah. Hei, apa aku peduli? Ini kan kawasan terbuka. Aku bebas nak menyanyi sekuat mana pun. La 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 la. La 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 la. Jangan belalang. Jangan degil. Nanti dia keluar. Habis kau. Aku tak takut. Keluarlah. Kalau dia berani. La la la. La 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 la. Oi, bisinglah. Pergi dari sini, belalang. Oh, ni burung hantu tu. Tua dah rupanya. Kejap-kejap. Kau siapa nak halau aku? Ha? Tempat kau ke ni? Ini rumahku. Kat situ je. Rumah kau. Sini bukan. Ni semua tempat awam. Semua boleh buat apa saja yang mereka nak. Hutan kita ni kan bebas. Dasar belalang tak hormat orang. Kau pun tak hormat penghuni hutan yang lain. Pentingkan diri sendiri. Pergi! Pergi! Pokok ni milik aku juga. Bukan milik kau je. Aku cakap pergi! Aku nak tidur. Jangan ganggu. Kalau aku dengar kau memekak lagi. Kau nak buat apa? Makan aku? Makanlah. Makan. Sikit pun aku tak takut. La 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 la. Makin aku marah, makin menjadi perangai dia. Tak apa, suatu hari aku akan kenakan kau belalang. Hai, berantu. Kami semua keluar cari makan sambil bergembira. La 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 la. Pada siang hari. Malam kami tidur. Bukan macam kau. Siang tidur, malam berjaga. Jadi kau kenalah tahan bila kami buat bising. La 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 la. La 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 la. Tak sangka kau berani lawan burung hantu. Aku takut. Apa yang nak takut? Dia tak boleh buat apa-apa pada kita. Sebab penglihatannya terbatas pada waktu siang hari. Hah? Ya ke? Aku tak tahu pula. Tapi kan belalang, suara kau memang sedap didengar. Merdu sangat. Aku tahu. Tapi lagi sedap kalau kau menyanyi kat tempat lain. Hah? Kenapa pula? Aku dah selesa nyanyi di sini. Kenapa? Aku risau. Risau kalau burung hantu apa-apakan kau. Nanti tak dapat apa dengar suara kau yang merdu tu lagi. Alah, pandai-pandailah aku jaga diri. Burung hantu pun tua. Sekali aku jentik, terpelanting dia. Lagaknya kau. Jangan cakap besar sangat, belalang. Kau tak kenal burung hantu tu. Nampak je tua, tapi banyak muslihat. Ya, nanti dia kenakan kau. Baru tahu. Si tua tu bukannya pandai. Aku lagi banyak muslihat. Aku akan kenakan dia dulu. Kita tunggu dan lihat apa akan jadi.
belalang nak kenakan akunya. Nanti kau. Takut! Belalang, makinlah nyari tempat lain. Di sini, bahaya. Betul tu. Kau jangan degil, belalang. Cepat pergi. Kenapa mesti aku yang pergi? Suruh burung hantu tulah yang pergi. Sebab dia yang tak tahan bising di sini. Betul tak apa aku cakap? Ikut kau lah, belalang. Pandai-pandailah kau jaga diri. Kami dah nasihat kau. Fikir-fikirlah, ya. Wah, belalang. Jangan terlupa sangat. Patut dengar cakap Kancil dan Arnab. Kalau tidak, kau akan menyesal. Lenanya tidur. Hei, kau tak rasa terganggu ke dengan nyanyianku? Tak. Sebenarnya, aku lagi terhibur. Setelah dengar selalu, suara kau memang sedap dan merdu. Ia buat aku tidur lena sangat. Terima kasih, belalang. Wah! Baru kau tahu? Apa kata? Sebagai tanda terima kasih, aku jemput kau datang makan kat rumah aku. Nak? Mestilah nak. Bagus. Nanti aku hidangkan makanan yang sedap-sedap. Dan juga air istimewa untuk tambahkan merdu suara kau. Ya. Bila? Sekarang? Bukan. Malam nanti. Sekarang aku nak sambung tidur. Kau nyanyilah kuat lagi. Supaya tidur aku makin lena di ulit mimpi. Boleh. Cepat sangat belalang percayakan burung hantu tua tu. Dia tak rasa ke dia dipersendakan? Taklah tu. Terlalu seronok dipuji. Oi, belalang. Kancil. Kau pun terhibur dengan suara aku yang merdu? Sama macam burung hantu. Dia dah tak marah-marah lagi. Dia siap puji suara aku sedap. Iya. Biar betul. Burung hantu suka. Ya, bila dengar suara aku, dia dapat tidur lena. Dia suruh aku nyanyi kuat-kuat lagi. Dia siap ajak aku datang rumah malam ni. Hati-hati, belalang. Mungkin itu muslihat burung hantu. Muslihat? Tak mungkin. Kalau burung hantu nak apa-apakan aku, dah lama dia buat. Aku pasti dia ikhlas ajak aku ke rumahnya. Aku rasa amat dihargai. Kau semua jangan cemburu. Ikut kau lah, belalang. Kami semua dah nasihatkan kau. Kalau apa-apa jadi, kau jangan menyesal. Baiklah. Rasa belalang yang degil. Sombong. Tak boleh diajar. Pasti akan ada musibah atas kedegilannya. Dan kita dah bagi nasihat. Tugas kita dah selesai. Wah, banyaknya hidangan kau sediakan. Oh, ini semua untuk aku ke?
Yelah, ini semua tanda terima kasih dan penghargaan sebab kau hiburkan aku hari-hari. Oh, itu air istimewa buat suara kau. Minumlah, minum. La la la. Beratu, kau nak hapuskan aku ke? Ini saja cara aku nak ajak kau. Hai, akhirnya belalang tewas. Kerana pulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Hai. Jadi begitulah kesudahan ceritanya. Akhirnya belalang tewas di tangan burung hantu tua tu. Itulah, dah lah buat bising. Lepas tu, berani berlagak dengan burung hantu tu. Betul tu. Sebab tu Aki selalu pesan. Jaga tutur kata, perbuatan kita agar ianya tak makan diri sendiri. Faham? Faham. Aki, jadi apa maksud kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa? Maksud peribahasa tu, percakapan yang kasar atau terlepas cakap akhirnya memudaratkan diri sendiri. Oh, dengar tu abang. Apa hal pula? Bukan ada kena mengena dengan abang pun. Balik. Ambillah. Ada perangai abang tu. Sebiji macam belalang. Oh, cakap besar. Akhirnya susahkan diri sendiri. Yelah. Abang salah. Aki harap kau berdua dapat pengajaran dari cerita tu. Aki, tolong ajar Aris baiki basikal ni. Aki